5 sebab kenapa Redmi Note 15 5G jadi phone utama korang. Guys, Redmi Note 15 5G akan dilancarkan tak lama lagi. Murah tapi nampak flagship. Nombor 1, design premium. Tak banyak orang ada bajet RM1000 ke atas kan? Redmi Note 15 5G design marble mengkilat menambahkan keunikan phone ni. Phone paling nipis dengan 7.35mm dan berat 178 gram. Nombor 2, performance power. Phone ni pakai chipset Snapdragon 6 Gen 3. Digabungkan dengan 16GB RAM dan storage sebesar 256GB ROM. 6.77 inch Curve FHD Plus AMOLED IPS Sunlight Display. 300% volume boost by Dolby Atmos. Nombor 3, bateri tahan lama. Bateri 5520 mAh, support 45 watt turbo charge. 5 tahun bateri life. Charge penuh sekali boleh tahan sampai ke malam. Korang tak perlu bawa powerbank lagi. Siap boleh jadi powerbank dengan 18 watt reverse charging. Nombor 4, kamera mantap. Lihat lebih dekat secara teliti dengan 108 master pixel OIS kamera dengan 4K recording. Gambar korang yang biasa selalu terlepas pandang macam tekstur, warna, bayang-bayang, segalanya nampak dengan detail seperti dalam live. Siap dengan AI remove reflection dan AI eraser. Nombor 5, feature bonus. Water resistance IP66. Hujan lebat, masa delivery pun abang rider tak payah gelabah. Phone ni tahan jatuh, tahan lasak. Ada wet touch, tangan basah pun tak perlu nak risau lagi. Siap ada NFC, top up touch and go dan buat payment senang kerja. Kesimpulannya, Redmi Note 15 5G ni memang penyelamat poket golongan B40, student atau abang-abang rider. kualiti tinggi, harga berbaloi. Korang nak apa lagi? Cepat dapatkan di All Gadgets sekarang. Jangan lupa follow, like dan share video ni.